mungkin senyuman satu. Yang kedua mungkin dia suka buat dekat lain. Lepas itu pun kita tengah kosong kan, tak ada siapa-siapa. Tapi sebelum-sebelum tu memanglah kita macam tak terfikir benda tu kan. Tapi kira sekali terjumpa dia terus macam mungkin dia kot macam tu lah kan, tersuka pula ketika tu. Dalam kata tak nak tiba-tiba dia datang, kita terima macam tu. Anak-anak semua okey. Semua okay. Walaupun dia orang tak jumpa, anak-anak saya kata nampak mak happy pun dia orang dah rasa happy. Dia kata maknanya dia orang yang baik lah macam tu. Sebab berjaya buat mak happy. Betul lah. Adalah orang macam match kan. Semua buat perjumpaan semua beberapa. Tapi entahlah masa tu memang tak nak lah macam tu. Nanti kita rasa tak boleh lah macam tu. Jumpa sekali kita dah tak rasa. Tapi dengan dia berbeza sikit lah. Jumpa lah, saya nak jumpa lagi macam tu lah. Happy lah sebenarnya. Kita dah ada teman kan sebelum ni 2 tahun lebih juga single kan. So macam rasa sekarang ni kita dah seronok lah, dah ada orang untuk teman bercakap. Setiap orang ada keistimewaan masing-masing. Betul. Yang dengan Z ni bagi saya lah, saya rasa Allah lorongkan semua sekali. Permudahkan. Kira je bercinta lepas kahwin lah